Keputusan Peter Klamovski mengetepikan Nacho Mendes daripada senarai 28 pemain ke Vietnam nyata mencetuskan gempa bumi dalam kalangan peminat tega Harimau Malaya. Dikala ramai menjangkakan jentera tengah negara akan diperkasa dengan kualiti Eropah, realitinya adalah sebaliknya. Statistik tidak menipu, Mendes adalah pemain dengan minit permainan terbanyak bersama Johor Darul Ta'zim, JDT. Kecergasan dan konsistensi Mendes di peringkat kelab, termasuk dalam saingan elit Asia, sepatutnya menjadikan beliau pilihan automatik. Keputusan Coach Peter untuk tidak memanggil Mendes menimbulkan tanda tanya besar dalam kalangan peminat. Adakah profil permainan Mendes dianggap tidak sesuai dengan corak transisi pantas yang dimahukan Klamovski, atau adakah ini satu eksperimen berisiko tinggi? Impian peminat untuk melihat gandingan Mendes di bahagian tengah skuad kebangsaan nampaknya terpaksa disimpan seketika. Penantian untuk melihat debut Mendes kini menjadi salah satu subjek paling hangat diperdebatkan di media sosial.